pelajar mengaku bersalah atas pertuduhan kerana telah membawa masuk slip peperiksaan yang mengandungi catatan nota di bahagian belakang slip peperiksaan tersebut ke dalam Dewan Peperiksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Fatin, bahagian Hal Ehwal Pelajar daripada Seksyen Pembangunan Sasiah dan Integriti. Saudara-saudari yang sedang menghadapi peperiksaan, okey ke tu? Baru-baru ini, bahagian Hal Ehwal Pelajar telah melancarkan satu kempen, iaitu kempen Jujur kepada Ilmu. Kempen ini untuk mewujudkan kesedaran mengenai etika dalam peperiksaan dan juga etika dalam penulisan. Jujur pada ilmu adalah satu prinsip yang penting dalam dunia pencarian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah kunci kepada kemajuan manusia. Dalam mengejar ilmu, kita seringkali dihadapkan dengan pelbagai cabaran, rintangan. Namun, untuk mencapai pengetahuan yang sebenar, prinsip yang sangat penting, jujur kepada ilmu perlu dipraktikkan. Jujur kepada ilmu adalah asas untuk mencapai pencapaian yang sebenar. Kita akan dapat menghargai setiap proses pembelajaran dan memahami bahawa ilmu itu adalah sesuatu yang tidak pernah habis untuk dipelajari. Maka, saudara-saudari, marilah kita tanamkan diri dengan prinsip sentiasa jujur dalam menuntut ilmu. Hanya kerana kejujuran, ilmu dapat memberi manfaat kepada semua, selaras dengan moto UPM, berilmu berbakti.